Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwan. Saya Azim. Saya Sofdeni. Saya Rasta. Saya Nurul Farisa. Kami dari SMK Seri Timur. Kali ini kami ingin memperkenalkan satu inovasi berkaitan dengan metodologi penyusunan Sunan Asitah. Sunan Asitah merujuk kepada himpunan 6 buah kitab hadis yang paling sahih. Topik ini terkandung di dalam pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Semasa PDPC, kami mendapati bahawa rakan pelajar sukar untuk menyebut nama kitab hadis yang paling sahih. Yang kedua, pelajar juga sukar untuk mengingati jumlah bab yang terdapat dalam 6 buah kitab hadis yang paling sahih. Dan yang ketiga, pelajar juga sukar untuk menyebut kedudukan 6 buah kitab hadis yang paling sahih. Oleh itu, kami tampilkan satu inovasi yang bernama The Six Sunan Code bagi menangani masalah ini. Bagi formula The Six Sunan Code ialah bina satu kotak, 3 lajur ke kanan dan 7 lajur ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Letakkan nama kitab, kedudukan dan jumlah bab. Letakkan di tepi. Budak, manja, darjah 3, nak, ibu. Nama kitab B untuk Sahih Bukhari, M untuk Sahih Muslim, D untuk Sunan Abi Dawud, T untuk Sunan At-Tirmizi, N untuk Sunan An-Nasa'i dan I untuk Sunan Ibnu Majah. Untuk kedudukan pula, kira 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jumlah bab 97, 54, 40, 46, 51 dan 73. Objektif utama inovasi The Six Sunan Code ialah pelajar bukan sahaja mampu menyebut nama kitab hadis dengan tepat, malah dapat memahami susunannya secara sistematik. Lebih penting, pelajar dapat mengingat jumlah bab setiap kitab dengan mudah melalui teknik kod yang dibangunkan. Pendekatan ini menjadikan pembelajaran lebih ringkas tetapi kekal kuat dalam ingatan. Ada 51 bab. Antara produk The Six Sunan Code ialah Sunan Po. Di dalam Sunan Po, kami sertakan formula untuk mengingati Sunan Sitah, iaitu budak manja darjah 3 nak ibu. B untuk budak ialah Sahih Bukhari, M Sahih Muslim, D Sunan Abi Dawud, T Sunan At-Tirmizi, N Sunan An-Nasa'i dan I Sunan Ibnu Majah. Kami sertakan juga susunan kedudukan kitab, iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 mengikut formula budak manja darjah 3 nak ibu. Seterusnya, mengikut formula budak manja darjah 3 nak ibu, kita dapat melihat jumlah bab, iaitu 97, 54, 40, 46, 51 dan 73. Seperti contoh, Sahih Bukhari yang merupakan kedudukan pertama paling sahih mempunyai 97 bab. Bagi mengukuhkan ingatan pelajar, kami telah menyediakan satu permainan, iaitu Sunan Mesbol yang terbuat daripada bahan terpakai. Cara permainannya ialah pelajar perlu menarik pemicu ini dan lepaskan. Selepas itu, pelajar perlu menjelaskan di tempat mana guling tersebut masuk. Sebagai contoh, ibu. Ibu kitabnya ialah kitab Ibnu Majah. Kedudukannya ialah kedudukan ke-6 dalam kitab yang paling sahih. Bilangan babnya ialah 73 bab. Dengan produk inovasi kami ini, ia dapat membantu pelajar untuk mengingati dan memahami Sunan Asitah dengan lebih baik. Hai untuk Sunan Ibnu Majah. 51. Inovasi ini dapat mewujudkan suasana kelas yang lebih ceria dan menyeronokkan semasa sesi PDPC dijalankan. Kami juga menyediakan kuis digital kepada rakan-rakan sebagai pengukuhan. Bagi kami, inovasi ini sangat membantu kami dalam mengingati Sunan Asitah yang selama ini kami rasa susah sangat nak ingat. Betul tak, Noor? Betul. Terbaik. Permainan detik ini sangat best. Inovasi ini memang best. Dengan inovasi ini, minat saya terhadap pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah bertambah. Selamat Sunan, strong member.